Kalau kita nak start kedai makan, kenapa ramai orang kata susah? Okey. Sebenarnya F&B ni kita panggil F&B lah. Bahasa budak sekarang F&B, BBNU semua. So sebenarnya mana-mana bisnes pun dia ada cabaran dia. Especially macam kedai makan ni, sebenarnya cabaran dia punya apa yang kita nak jual. Sebab kadang-kadang yang kita nak jual tu semua dah jual bang. Okey. Nak bagi abang ke tuan? Tak kisah. Tak kisah. So bila F&B ni yang orang kata susah ni, yang satu nak buka kedai. Faham. Yang senangnya pacak khemah. Okey. Macam kita nampak dekat area KL ni bersepah kan. Okey. Dekat area perumahan kan banyak orang pacak khemah depan rumah kita, depan area rumah. Kadang ada yang pacak, kadang yang itu ada yang lesen, ada yang tak lesen. Okey. Kadang yang susah tu maknanya nak pakai lesen tu. Itu yang susah. Dan lagi satu nak jual apa? Jual makanan apa? Kadang kita nak jual nasi lemak dah ramai jual. Kita nak jual apa? Kita nak jual kuih pun dah ramai jual. So kita tak tahu apa nak jual. Takut yang kita jual ketakutan orang yang nak menjual ni ialah bila dia jual benda yang sama dengan orang yang dah lama jual dan dia takut dia kena sesuatu lah. Biasa macam tu lah kitanya minded orang kita lah. Orang Melayu kita. Okay, so I pernah dengar macam-macam cerita and I pun sangat suka nak buat F&B. Jujur cakap I sangat suka nak buat F&B. Tetapi nak tanya, apakah dark side kalau nak start F&B business? Okay, dark side nak buat bisnes F&B ni sebenarnya itulah kita balik pada pemikiran kita punya minded orang kita. Okay. Sebab F&B ni dia sangat terkenal dia dengan di Mandrem ataupun di Tihir. Di Tihir macam mana? Contoh kita baru buka kedai. Dan bila yang orang baru buka kedai ni biasanya nak cakap customer tu susah sikit lah sebab orang nak tak trust kat kita lagi. Okay. Tapi bila mana kita mungkin makanan kita mungkin lebih sedap daripada orang yang dah lama jual kat situ juga. Jadi bila kedai kita ramai orang menyebabkan ialah rakan lah kita punya rakan yang nak sama-sama berniaga tu. Rasa macam kenapa kedai dia ramai kenapa yang orang baru ni ramai pula orang? Padahal aku dah lama berniaga kat sini. Tu pemikiran dia biasanya lah. Ini kita bukan andaian, ini adalah realiti ya. Ini bukan cerita rekaan. Lepas tu bila dia ramai orang tu tak boleh jadi ni kan. Dia kadang kita sini akan anggap dia pakai pelaris ke? Pakai pelaris ke? Padahal yang orang tu bijak buat marketing. Dia buat dia buat dekat muka buku, dia buat dekat TikTok, dia buat dekat pelbagai platform yang lain lah. Supaya nak bagi ramai orang kenal. Dan yang orang lama ni pula guna style lama. Mengharapkan orang datang. Mengharapkan makanan sedap tapi harapkan orang datang dan percaya kat dia. Macam itu dia. So yang menyebabkan dengki-mendengki ni secara tak sedar dia terbuat sesuatu perkara yang tak baik kan selama berniaga. Kadang yang ini kalau yang dark side-nya selain daripada yang ialah dia kena sihir semua, kadang dia fitnah pula kan. Dia fitnah kadang yang dia dah lesen dan dia kata kita tak lesen. Sebab pernah jadi. Pernah jadi sebab kita tak lesen padahal bukan ini jadi kat kawan. Padahal dia dah ambil lesen. Dia orang tu datang tak lesen ke. Malulah. Bayangkan ramai orang tiba majlis ataupun ialah penguasa datang. Kita tak lesen ke. Malu pasal orang ramai akan pandang niaga siar haram ke. Bahaya tau. Itu kita sentimen ataupun pandangan yang agak boleh memudaratkan kita punya bisnes lah bila F&B ni. Okay, I nak tanya sebab sekarang ni saya pernah nampak ada gerai jual burger pun boleh RM20, RM30. So, I nak tanya, adakah macam mana diorang boleh tarik orang pada pendapat Yun? Okey, biasanya yang jual RM20-30 ni kita panggil homemade burger lah. Maksudnya patty tu dia buat sendiri. Bila buat sendiri, orang nak rasa benda tu. Kadang benda tu adalah terjadi di kala tengah viral makanan yang patty yang makanan homemade burger ni.
Contoh macam Abang Bird orang banyak owner yang agak famous lah. Tapi sekarang ni trend tu dah kurang nampak. Faham? Sebenarnya benda ni orang akan jual benda yang homemade ni dikala tengah trending, sangat-sangat trending. Faham? Especially kat TikTok, dekat yang tempat lain juga. So dia ambil peluang lah benda tu nak buat dengan cara homemade burger. So tak heran lah bila mana benda tu viral dan dia pula adalah agent pada yang viral tu. So orang akan berpusing-pusing cari lah. That's why dia tambah lagi dia buat pula dia punya gabungan sos semua sangat sedap. So memang tak heran lah mula ramai walaupun harga dia kadang lebih mahal daripada McD, KFC semua kan. So sebagai foodie, sebagai seorang yang suka makan kat luar, macam mana kita tahu ada restoran yang menggunakan pelaris? Guna pelaris lah. Okey. Ini satu. Apa ciri-ciri? Ini ada beberapa tips lah. Kalau betul boleh komen betul, tak betul sila betulkan saya. Sebab saya pun bukan saya sempurna. Sebab ini berdasarkan pengalaman penceritaan dan macam-macam yang kita baca lah. Saya pun memang rajin, memang peminat setia podcast seram ni. Kan? So kita dengar dan kadang dengan cerita daripada orang yang berpengalaman pun lebih kurang sama. Dia cara cerita kat satu Malaysia lebih kurang sama je. Dia dulu sampai sekarang sama. So cara nak tahu, salah satunya contoh kita makan kat kedai tu, sedapnya. Kan? Macam seleranya, aku tak pernah rasa lah makanan ni. Contoh padahal makan mi kari je. Faham? Padahal mi kari kita dah biasa makan kan. Tempat lain sejak sekolah kita dah makan. Tapi bila rasa tempat tu sedap sangat. Tapi bila bawa balik rumah, rasa tawar. Oh wow. Yes, benda ni memang real real. Oh wow. Kadang-kadang bila kita makan kat kedai tu, kita kadang manusia kita ada instinct tau. Kita ada satu perasaan yang tak sedap. Especially kalau kita ada anak-anak kita akan anak-anak kecil lah. Anak-anak dah besar dia tak rasa. Faham. Sebab anak-anak yang bawah umur, yang umur bawah 8 tahun yang sebut tadika. Dia akan rasa tak selesa, dia akan rasa nak menangis, rasa dia akan kata macam nak mengamuk, dia macam hilang dia emosi macam tak tentulah. So that's mean itu adalah salah satu petanda lah bahawa kedai tu ada letak sesuatu. Sebab benda ni bila dia letak pelaris ni maksudnya apa? Maksudnya bila orang makan rasa sedap dan teringat-ingat. Faham. Dan dia nak makan kat situ je. Sebab pelaris ni jarang jadi dia boleh bawa balik rumah, tak. Pelaris ni akan berkesan bila dia makan kat situ je. Bila bawa balik rumah rasa biasa je. Faham. Itulah. So jam lain ni nak meramaikan orang lah. Benda ni memang sangat-sangat common dalam bisnes. Sangat common? Sangat common? Sangat common. Kadang-kadang dia letak. So dalam 10 gerai-gerai kan? 10 lah. Kebarangkalian lah dalam 10 kan? Kalian lah. Dalam 7 mesti ada. 7? Biasanya ada. Betul, tak tipu. Ini bahaya ni. Betul. Kadang-kadang bukannya mangsa kita je. Kadang-kadang kedai mamak pun ada. Kedai mamak tahu tak pelari macam mana? Macam mana? Dia ni ludah. Ludah? Dia sambil kacau kuah, ludah. Betul. Ni memang dah viral kat TikTok. Betul? Betul bang. Betul. Betul ke bang? Ini agak mengejutkan. Saya orang foodie tau. Saya orang foodie. So kalau ibarat nak keluar makan ni, I memang gemar. I memang suka. So kalau seorang foodie, dia nak keluar makan, dia selalu macam kalau weekend dia nak keluar. Apa advice Yun boleh bagi? Apa advice Ahmad boleh bagi? Okey. Saya punya nasihat saya, jika nak keluar makan tu, sebelum sampai kedai tu bacalah auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. So baca Fatihah, baca ayat kursi, baca ayat kursi 3 kali. Lepas tu kalau sebelum nak minum tu baca bismillah dulu. Bismillah, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebab biasanya kalau ada contoh kadang-kadang ada kedai ni dia tak letak apa pun, tapi ada yang ni saya lupa nak cerita dia satu kes santau. Santau, kita panggil santau angin Santau angin ni orang tu test ilmu dia kat kedai makan. Tak faham. Tak, bukan. Boleh ni tak? Ilmu santau ni asalnya dia tujuan dia nak kenakan orang yang kadang ada nak buat berniaga. Dia buat santau tu untuk santau orang lain. Santau orang lain yang dia diupah untuk macam kita
upahan untuk membunuh contoh. Boleh cakap bunuh. Risau. Tak apa. Okey. Contoh tengok macam yang penjenayah upah orang dia tak nak amatkan riwayat lah. Dia tak nak cederakan orang, tapi dia upah orang untuk cederakan orang tu. Okey, cedera. So santai ni sama juga. Kadang ada bomoh ni dia diupah untuk kenakan orang yang yang bayar kat dia tu tak suka. So benda ni pun kadang ada nak jimat sikit, dia belajar sendiri. So bila nak belajar santau ni dia kena test power dulu. Test power. So bila test power kita pergi satu angin ni, dia akan merata lah. Pergi ikut nasib lah. Kadang-kadang makan, yes merata. Tapi especially normally kat makanan lah dia mudah. So kadang mungkin yang kedai kita makan tu kadang mungkin ada terkena ilmu tu. Bila terkena ilmu tu apa jadi? Bila kita makan makanan tu sakit terus. Sakit? Boleh bawa maut. Boleh bawa maut santau ni. Walaupun dia tak bertujuan nak hantar kat kita. Bila sebab ilmu tu dia try, dia cuba. So secara tak sengaja akan kena kat kita juga. Okey. So sekarang ni kita dah cakap teori. Pada Yun punya Ahmad punya pengalaman bila start bisnes, apa yang orang buat atas bisnes Ahmad? Boleh tak cerita? Yang paling Ahmad boleh ingat? Boleh ingat. Saya paling ingat kita dah start niaga. Saya niaga Sati Minang. Sati Minang. Tengok ni biru masih on tak? Ini saya punya on. Okay, ini is the best. This is a good part. Okay. Ini terjadi di Pantai Dalam. Okay. Pantai Dalam. Cakap dekat KL lah. Lepas tu saya boleh edit. Dekat KL lah. Terlalu detail lah kita cerita. So jadi dekat area KL, area yang sangat famous. So kita jual Sati Minang. Sati Minang, saya kata makanan Indonesia. Sekejap. Tapi bila Ahmad start, adakah gerai tu ramai orang? Boleh tak explain? Macam mana sambutan dulu? Sebab saya masuk kedai tu, lambat sikit sebab yang start tu saya mak mertua dengan kakak dia. Buka gerai stall macam stall burger tu. So masa dia buka tu ialah sebab benda tu just dia tak tetap kejap kat ni. Kalau tapak kita niaga tak tetap, susah orang nak kenakan lah. Faham? So bila tak tetap, masa tu memang ramai lah, sampai beratus orang. Sampai beratus? Sebab that means bila Ahmad baru join, memang terviral lah maknanya. Maksudnya masa saya dah start masuk join dengan mak mertua saya punya bisnes tu, masa tu memang dah viral lah benda tu. Sebab kita memang duduk kawasan yang ramai orang Indonesia. So benda tu sebab mak mertua saya pun memang dia jaga kualiti. Sangat so, orang sampai memang akan makan juga setiap minggu. So bila kita dah pergi ke kedai, kedai ni memang dah tempat tetap. Bila tempat tetap, tapi ada masalah sikit lah sebab kedai tu ramai yang nak. Tapi dia owner kedai tu murah hati nak bagi mak mertua saya. So ada yang tak puas hati. Dia tak puas hati. So masa tu tak nampak lagi apa-apa. So kita niaga macam biasa, kita buat marketing, alhamdulillah beratur juga. Viral juga. Memang meletup lah. Sampai kami dijemput oleh Muzium Negara lah. Muzium Negara? Muzium Negara jemput kami untuk masuk event dia. Untuk makanan tradisional. Sampai macam tu lah. Dan dah ramai juga yang invite kami. Cuma kami sampai kita pernah masuk apa kita panggil, drama TV. Sati Minang TV dijemput untuk masuk drama TV. TV1 lah. Alhamdulillah. Dan itu kita kenangan manis lah. Tapi bila mana kita dah ramai, kita dah kemuncak dan tapak pula adalah tapak hot. So berlakulah satu yang kita tak ingin. Dia dah start lah. Bila kita buka kedai dah start nampak tanah kubur. Setiap pagi kat depan rumah nampak tanah kubur. Dekat rumah ke dekat kedai? Dekat rumah kan, dekat kedai. Dekat kedai tu sebab kita sebelum buka kedai kita akan cuci kedai dulu. Cuci kedai yang kita akan bersihkanlah lantai. So apa maknanya kalau orang tabur tanah seperti tanah kubur ni tujuan dia untuk bagi tak nampak kedai. So bila letak tanah kubur tu menyebabkan pelanggan-pelanggan yang biasa beli dia tanya mak, kedai tak buka ke? Padahal kedai terpampang je buka. Wait. So ini I tak boleh brain. So maknanya walaupun Ahmad dengan mak mertua semua dekat kedai, tapi orang tak nampak. Orang lalu dia nampak macam kedai tu tutup.
Inilah sihir. Dia buat kita tak nampak kedai tu jadi kita invisible. Kita nampak apa Aceh tutup kedai. So maknanya kalau diorang dari luar tu nampak macam gelap lah maknanya. Kalau gelap nampak macam kedai tutup. Macam close macam ni, macam pintu tutup. Padahal ni nama sihir. Dia memanipulasi kita punya pemandangan. So okey. So apa jalan penyelesaian Ahmad dengan mak mertua buat? Okey, apa yang kita buat macam biasa lah. Kita sebagai Islam kan, kita memang basuh. Sambil basuh tu kita bacalah ayat-ayat peninding, ayat-ayat Quran yang untuk kita bagi mengelakkan sihir ni lah. Okey. Tapi biasalah benda ni walaupun kita buat, dia akan tetap buat. Mana dia berlawan. Mana kita dah cuci, dia akan buat lagi. Okey. Cuci buat lagi. Benda ni dia macam kita berlawan lah. Mana kita lah kena kuat. Okey. Bayangkan kami pernah masak kuah sati tu. Okey. Kuah sati tu sampai kuah sati dah siap. Tiba-tiba basi. Baru masak lepas tu basi. Basi terus. Kami terpaksa buang semua. Wow, this one I cannot brain. Kadang nasi impit pun lagi lembik, tak masak. Kadang kita bila buat ayam penyet tu, masak nasi tu, nasi tak masak-masak. Ni memang komen. Bukannya dekat kami saya pernah sebab makcik saya pun pernah niaga. Dia sekarang ni dah mengajar lah. Dulu dia duduk kat Ipoh, kat pekan Ipoh. Dia memang masak sedap. Dia memang pernah buat catering kecil-kecilan lah. Okey. Dia memang masak sedap. Okay. Dan bila dia buka gerai tu, tiba-tiba setiap kali nak buat nasi lemak, setiap pagi jumpa adalah benda kacau. Setiap pagi. Macam entity lah masuk entity rumah tu. Memang nampak lah. Nampak? Lembaga hitam. Lepas tu dia nampak macam mana? Macam mana? Lembaga hitam manusia besar ke atau macam manusia? Benda lah. Benda so tiap kali kalau dia masak ternampak? Masak ternampak. Lepas tu bunyi rumah. Padahal dia berdua je. Dia memang tak ada anak. So dia ni ganggu tiap pagi. Lepas tu sampai nasi lemak tu tak masak-masak. Sama dia punya cara. Cuma kita tak nak suspect siapa. Tapi cuma yelah bila makcik buat tu, bila sedap orang ramai. Dia orang baru, ramai pula tu. Yang orang lama niaga tu, tak tahu lah, kita tak nuduh. Tapi nampak muka dia, yalah. Yang sama niaga tu macam tak best. Faham. Itulah yang jadi. So boleh tak Ahmad describe selepas diorang dah buat macam-macam dekat kedai Ahmad? Macam mana bisnes? Macam mana Yun terasa macam mana bisnes? Okey. Bisnes kami pernah sampai, bayangkan, sampai tak cukup tangan. Sampai masa ni paling teruk sampai nak solat pun sampai hujungnya waktu lah. Sebab punya banyak order kan. Dengan Foodpanda, dengan Grab semua. Itu sebelum. Tapi selepas diorang buat macam mana? Selepas diorang buat terus sendu. Bisnes terus drop. Apa perasaan Yun dan keadaan kewangan? Boleh tak? Keadaan kewangan kita macam mana? Still dia okey, macam cukup makan lah, tak ada lebihan. Okey. Cuma yang tak bestnya lama kelamaan semakin lama semakin orang kurang. Cuma dan tiba-tiba suddenly COVID pula. So kita tak sempat nak adjust kedai tu balik, tak sempat nak build up balik. Sebab kami pernah niaga waktu COVID tu, kan kedai makan boleh buka kan. Bukan boleh buka untuk waktu tertentu je. Kita buat memang order habis sebab kita dah ada loyal customer. So bila kita jual hati buat bungkus lah 100 tu habis, licin. Pukul 6 habis. Laju. Dia bila mana kita buka kedai, kita cross dengan online. Faham? Tu boleh. Tapi walaupun jual online, tapi masih boleh impact tak? Dia impact bagi yang walk in lah. Sebab walk in ramai juga. Walk in memang tak boleh nampak lah, tapi online boleh nampak lah. Yang online boleh nampak. Macam tu pula. So kadang orang tahu kedai tu buka bila tengok online. Sebab saya dulu saya hanya buat live. Okey. Buat live makan. So orang selalu nampak. So orang nampak kedai buka. Tapi kalau dia lalu sini tak nampak. Macam tu lah. Dia bukan setiap hari lah, tapi hampir setiap hari. Jadi macam tu. So selepas Yun buka kedai dekat KL, lepas tu saya tahu Yun pindah keluar KL. Tapi adakah kalau pindah keluar KL, diorang main dengan lebih adil atau memang mesti ada elemen macam ini lah? Sama juga. Sama juga. Sebab kita duduk area Kuala Pilah. Kuala Pilah ni kalau kita search sangat-sangat terkenal dengan siapa nak ilmu
mana ini bukan promosi tapi memang terkenal. Kuala Pilihan terkenal dengan ramainya ahli sihir. Kat situ? Geng-geng bomoh ramai yang memang terkenal. Kalau tanya-tanya perawat pun kebanyakannya memang yang dia orang pergi, yang bomoh ni pergi Kuala Pilihan. Untuk buat yang tak elok. Sebab Kuala Pilihan ni sebab dia masih banyak hutan lagi. Bila tanah adat. So, yalah. Kadang rumah bomoh tu dalam hutan. Dalam hutan ni? Sanggup redah. Dan yang paling dahsyat bukan hanya golongan biasa, tapi golongan T20 ke atas pun ramai yang menggunakan khidmat bomoh. Untuk kaya lah, untuk jodoh lah, untuk macam-macam lah. So benda ni sangat biasa dalam F&B lah. So mana-mana pergi pun kita kena sedia hadapi risiko untuk hadapi cabaran macam ni lah. Cabaran yang tak nampak ni. Kalau yang nampak kita boleh buat sesuatu. Yang tak nampak ni payah sikit. Kalau benda yang kita kena kejahatan yang tak nampak ni, nak solve dia ambil masa, sangat ambil masa. Kadang takut kita lah sampai tutup kedai. Sebab kita dah tak mampu nak hadap. So that means kalau dulu semasa Yun pindah dari KL keluar KL lah, kita cakap keluar KL lah. So lepas dah keluar KL, ada tak business boom pada masa itu? Okey, kami berpindah ke Kuala Pilihan dan alhamdulillah rezeki Allah sangat bantu kami. Sebab kita bermula dengan tepi jalan. Tepi jalan dekat. Kita starting tepi jalan dulu. Kita nak try sebab kita bila tempat baru ni kita kena test market dulu. Kita jangan terus pergi cari kedai, jangan. Kita kena test market dulu. So pada masa tu Yun jual apa? Makanan Ahmad tu jual apa? Sorry. Sama juga. Jual sate Minang juga. Kita jual sate Minang dekat dekat Tanjung Ipoh. Pekan Tanjung Ipoh sangat kecil lah. Dia bukan pekan. Dia cakap tempat dia memang bukan tempat tumpuan lah. Sebab dia kedai lama. Dia tak ada speed mat, ada pejabat pos tu je lah. So kita starting saya sebab itu laluan utama untuk daripada Kuala Pilihan ke Seremban. So itu memang jalan utama lah. So kita berniaga kat tepi jalan tu. So kita start kat situ lah, kita start buat marketing juga. Kita macam biasa kita buat. Lepas tu saya teringat orang dari luar Pilah pun sanggup datang. Dari negeri lain pun sanggup datang time tu. Yang tu ada juga kita yang masa kami niaga dekat tepi jalan tu kurang sikit. Tapi bila dah ada kedai tu, kita lagi boom kan sebab bila kat tepi jalan kita kuantiti sate tak banyak kita buat. So maknanya bisnes selalu takut tak habis. Meletup lah maknanya dulu. Alhamdulillah sebab kita dah start tepi jalan, kita cuba pula masuk dekat bazar Ramadan. Alhamdulillah memang sedap. Sebab orang dah terkenal. Orang kenal sebab kita buat sate Minang. Sebab tak ada lagi sate Minang dekat area Kuala Pilihan. Tak ada lagi Bila tak ada lagi, so orang yang minat ni orang Minang pun ramai. Ramai dan peminat pun ramai juga. So ada market kat situ, kita try dan alhamdulillah. Dan bila ada rezeki, kita masa tu ada satu kedai majlis, dia open, so kita try apply dan rezeki kami dapat juga. Bayangkan kami tak sampai setahun duduk situ dah dapat macam-macam. Memang Allah pemudahkan lah. Alhamdulillah. So costing juga buka kedai tu ambil makan kos RM15,000 ke. So kita usaha dapat kedai tu, dah buat kedai. Dia dah ada kedai. Dulu bukan hari pertama terus ramai tak? Normal lah buka kedai baru. Tapak baru, orang tak kenal lagi. Orang ini sebab dia punya structure kedai tu tak macam kedai. Dia macam tempat pusal. So cabaran kami lah. So kita buat marketing kawan-kawan, kita buat video, buat live. Memang kita all out lah buat marketing. Alhamdulillah. Ramai kenal semua daripada mulut ke mulut, daripada marketing, daripada macam-macam lah. So kita dah masuk Pandaf, dah masuk Grab semua. So bila dah terkenal, so alhamdulillah memang sedap lah. Niaga setiap hari penuh. Mau buka je penuh, buka penuh. Setiap hari penuh. Alhamdulillah. Tapi suddenly kan. Sebelum suddenly, ini masih biru kan? Biru kan? Biru. Okey. Ini penting ni. Okey. Suddenly? Suddenly. Kami tengah up kau tu. Suddenly ni majlis lah. Majlis pula? Ni dia fizikal lah. Kita cakap fizikal tu. Bila kita tengah up, suddenly majlis nak buat renovation dekat tempat tu. So bayangkan 8 bulan off. So bila Yun dah pindah kat situ, lepas tu nampak
result lah. Nampak agak nampak memberangsangkan. result. Lepas tu tiba-tiba majlis pula masuk nak buat renovation. Nak buat renovation. 8 bulan Okay. Dia kalau sebulan orang boleh terima lagi. Kalau 8 bulan customer pun dah fed up. Nak datang tak ada. Datang tengok tengah renovation. So tapi kami bukan stok niaga terus. Kita niaga tempat lain lah. Dekat tempat tumpuan juga sebenarnya. Cuma bila tempat yang lain ni kita kuantiti tak banyak bawa. Tak banyak. Kadang orang tak tahu kita buka kat situ. So marketing tu tak sampai. Orang ingat masih lagi kat kedai. Sebab kita dah tag dekat Google tu. So okay. So dia macam ni. Walaupun Ahmad dah tahu memang produk tu memang dah tested lah, memang ramai orang datang, lepas tu Ahmad pun buat marketing, lepas tu memang boom, tetapi dia bukan selalu naik je, ada masa dia akan turun. Betul, ada masa turun. Dan pada masa turun tu adakah dia sangat-sangat down ke sampai dia masa kita niaga tu normal lah, bukannya setiap hari ramai orang. Kan ada hari yang orang kurang, kadang dia ikut minggu juga. Ikut minggu. So bila buat renovation tu, itu yang menyebabkan kitanya customer banyak lari. Dia banyak lari, dia dah lupa. Dia still ada lagi, cuma tak ramai lah. Faham. So bila tempat tak ada, orang dah datang tak ada. So orang dah hilang minat nak datang. Tu pun customer behaviour tukar lah maknanya. Behaviour dah tukar lah. So lepas 8 bulan kita masuk balik, terus sendu. Terus sendu? Suruh orang macam mana? Sale kami nampak sehari RM100. RM100? Kita buka daripada tengah hari sampai 12 malam. RM100 dapat. Macam mana tu? Macam survive. Nak bayar sebab kita ada 5 orang team. Tahu. I pernah juga I pernah buka gerai dulu. So masa I buka gerai, pagi kita kena beli ingredient. Tengah hari kita kena masak. Petang kita kena tengok customer. Betul. So kita ibarat kerja 12 jam hingga 18 jam setiap hari. Sama kan? Sama. Betul. Dan dapat RM100 sahaja. Bayangkan RM1. Lepas tu kadang ada naik sikit 200, 300. Tapi sampai 300 je. Lepas tu dah. Dia dah tak pergi jauh lah. Oh, ni kena semangat kuat ni. Tak, memang. Kita bayangkan kalau dah sebulan macam tu, macam nak survive. Barang kena beli. Lepas tu kita pula memang full time kat situ. Macam mana nak cover? Tak boleh sebab kami pernah try satu Ahad. Dia pelik sikit lah. Sebab kalau bila ni pelik sikit, kita pernah buka satu, tak ramai. Ahad lagi tak ada orang. Ni waktu kita cerita ni time viral tengah viral. Kita try buka satu Ahad. Tak ramai bang. Pelik. Hari biasa je ramai. So saya dapat simpulkan setiap tempat game dia lain. Faham. So kita kena mungkin hari tak tahu tu mungkin marketing tu kena lebih lagi lah. Sebab maksud kita pakai marketing tak berbayar pun. Faham. Tak bayar pun kita sebab orang Popular ni bukan semua dia. Faham. Sebab kalau bila ni pekan ni dah dia bukan pekan besar, pekan biasa je. So kebanyakan untuk Popular ni kebanyakannya yang dah pencen. Yang dah pencen kadang dia sosial pun dia tak ni sangat tak familiar kan. So marketing kita tak apa nak jalan lah. Kalau kita buka satu Ahad ni beza sebab yang banyak beli kat kami kebanyakan yang orang kerja. Sebab kita dekat dengan pusat dengan pejabat pejabat kerajaan. Faham. So orang dia yang banyak spot. Tambah pula kita depan IPD. Tapi bila hari cuti mungkin dia orang dah keluar rumah. Bagi cuti lah apa. So beza lah. Macam tu lah. Okay, sekejap. I pause. I tukar ni. I nak tukar my main channel sekarang. Sekejap. I tukar Adnan Hazbi. Nak dapat lebih ramai orang. Dah ni yang ini Hazbi Publishing. Baru buat bang? Sekejap. I nak letak Adnan Hazbi my main. Sekejap. Cara kita nak tengok siapa? Abang tengok kamera. Kerana saya pun ni confused. Kita boleh buat dua-dua. Dulu masa I buat dengan Ustaz pun kita buat dua-dua. Tengok kamera. Tapi tengok kamera lah, dia lebih mesra. Betul lah. Okay I ni my main lah. Ini 30,000 orang. Saya nak ni. Cuba check. Ada lah. Pakai kamera depan. Ada 2 orang. Ini Aisyah. Aisyah. Ini mak mertua saya. Ini member semua member. So
Saya buat kamera depan lah. So at least you boleh baca ni komen. Yang penting tu kena baca komen. Nampak. Okay, we're going to get to this one. Dia gelap terus. Adnan. Terima kasih menonton. Tak sangka. Terima Yalah, number one fan kan. Number one fan. Allah. Nampak. Nampak? Ni nak pergi pasal apa bang? Tak, I nak masuk my this one. Content. Tak. I dah live dah. Cannot watch because tak, I kena login another account. Oh, iya ke? Ni account yang ni Hasbi Publishing? Entah, Adnan Hasbi, my main one. Oh. Macam mana nak tukar? Tukar je lah. Tak, nak tukar profile. Sorry guys, masalah teknikal sebentar. Sabar sikit lah. Log out. Assalamualaikum guys. Hari ni kita welcome to Adnan Hasbi. This is my friend Yun. My name is Ahmad. Now we talk in English. Tak ada makna. Adnan ADN. Seserai lah, seserai sawak. Komen sikit guys. Okay, tap like. Kalau tak dengar beritahu. Saya first time buat live kat ni. Dah lama tak buat live, dah bertahun lama tinggal. So dengan Abang Adnan ni kita berkolaborasi sama pakar kewangan. Tak ada lah. Dah sarapan? Sarapan dah? Belum lagi. Oh, belum lagi. Nantilah lepas ni. Ni biasa makan tak dekat College 12? Tak tahu kat mana tu. Best tak makanan kat situ? Sedap gila bang. Betul Makanan dia mantap lah. Tak boleh baca komen lah. Kita kena buat macam tu. Lepas tu kita boleh baca. You boleh tak letak dia punya kamera kat depan? You can read lah. Tapi I need your help lah. Kamera saya. Ni pusing depan? Pusing depan. Lepas tu tapi boleh nampak kan dah masuk dah. My live selalu ni. Ni terbalik kan? Mirror jadi enggak? There's people already. Flip camera. Dah. Okay. So macam ni. Gitu. Lepas tu boleh nampak. Loh. Tak apa. Jauh boleh nampak tak? Nampak? Tak. Oh, sini. Komen. Komen tak nampak bang. Kena suluh. Tu lah, that's why I want to use my apa tu? Ni kena 3 handphone ni bang. Tu lah. 3 handphone. 3 handphone. Alah, yang satu tu handphone bodoh lah nak tengok komen. Sekejap Boleh. I want to sign. Okay guys, hi. Tak apalah. We just dengar. Nanti kita duduk lebih dekat kamera lah. Ya. Lepas tu kita boleh baca komen. I nak baca, I nak memeriahkan this one. Sekejap Adnan Hasbi. Terganggu view lah kalau kita buat ni pasal lain. Tak apa. Mencuba. Nak test.
Kenapa dia want me to sign up? Tahu? Asal tak cap jari? Ini macam mana lah? Ni tak fungsi sangat. Ke kena sebab cover dia? Cover kot. Cover bang, cabut cover. Apa? Cover. Dah pakai iPad ni, cap jari tu penting. Bukan pakai ID ni ke? Face ID ke? Tak ada. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat Okay. pagi. Pagi lagi? Ke dah tengah hari? Okay, right now we have 11.30 people. pagi. So, So sekarang ni kita dah bercakap apabila Yun pindah ke Pilah. yeah. So basically, apakah titik terendah Yun apakah titik terendah untuk Ahmad apabila buat F&B? Titik terendah bila buat F&B. Okay, titik terendah maksudnya paling kita down lah. Paling down. Paling down lah. Mm. Paling down yang menyebabkan saya tutup kedai. Sebab saya dah tutup kedai dah. Semua bukan tutup terus. Kita ubah niche, ubah makanan. Okay. So titik terendah adalah semasa selepas berlaku renovasi lah pada kami punya kedai. So maknanya lepas Ahmad dah buat bisnes, lepas tu meletup, tiba-tiba dia orang datang buat renovation. Dan ibarat mencantas kami punya ni lah, kami punya waktu kemuncak. So apa Ahmad buat untuk 8 bulan semasa dia orang tengah buat renovation untuk kedai? Untuk 8 bulan tu sebenarnya kita diberi peluang untuk berniaga kat tempat lain lah. Okay. Cuma bila berniaga tempat lain ni dia tak sama, sebab bila kat kedai kitanya barang semua kat kedai. Okay. Mudah nak buat, mudah nak simpan. Okay. Sebab kita benda ni kalau kadang kalau kat luar ni dia punya risiko kalau hujan. So maknanya dekat luar lah maknanya. Tak ada bumbung, nothing. Kita pacak kemah lah. Pajak kemah? Pacak kemah dah lah. Kami jual makanan. Kita bukan jual selemak apa, sebab kita jual banyak makanan. Banyak makanan. Contoh macam lontong, pecel lontong, sate Minang, bakso, yang penyet. So nak buat semua untuk satu gerai kecil tu tak boleh. Memang tak boleh. Okay. Dia memerlukan space yang besar. Okay. Dan kami dibenarkan hanya satu kemah. Kalau bagi 4 kemah, alhamdulillah boleh je buat. Faham. So bila menyebabkan itu, dan kami pun tak, bila ni kat luar ni penat sikit. Faham. Kita kena setting kemah, kena angkut barang, kalau suddenly hujan nak kena alihkan pula. So cabaran banyak. Lalas kami decide kami hanya meniaga 2 je, ayam penyet dengan sate Minang lah. Itu pun kita hadkan kuantiti lah. Hadkan kuantiti dan kita meniaga kat luar lah. So macam itulah kita meniaga selama dalam 8 bulan tu lah, itulah yang kami meniaga. Biru. Nampak masih okey kan? Okey kan? Okay. I kena tangkap everything weh. This is important. Okay. So apabila Ahmad pindah, bila atau apa titik terendah? So maknanya selepas dah set up kemah kat luar tu, so time tu adakah bisnes dah up ke down ke atau sideways? Okay, imagine kita kat kedai kita dah up, kita tengah dalam kemuncak, dan suddenly kita terpaksa buka gerai yang satu kemah tu. Okay. Kita pajak payung kan. Okay. So kemah lah. So menyebabkan kita terpaksa hadkan kuantiti jualan. So menyebabkan sales kita memang hilang separuh. Bukan separuh, kerana Wow. So maknanya kalau sepuratanya dalam satu hari berapa sales? Dari segi kami pernah sampai kat 1,000 sehari. 1,000? Satu hari. Dan bila kat luar ni kita dapat achieve 300-400 je. Bersih ke bersih, kasar? Itu kasar. Oh, kalau bersih tu mungkin 100 lebih lah. Betul. Wow. So kami hadap macam tu berbulan-bulan. So after X month 8 bulan tu kita masuk balik kedai dan kadang baru semualah. Dah masuk kedai kita buat balik marketing macam biasa, kita beritahu balik, cuma lambat lah. Sebab orang pening kan. Satu kata dah lama tutup. Orang tak tahu kedai tu dah buka. Faham. So makan masa sikit. So orang dia kembali datang. Okay. Cuma taklah seramai macam semeriah macam dululah awal kita buka sebelum renovation tu. So maknanya kalau kita nak start buka lah, dan kalau kita tengok dekat TikTok, tengok tu viral, boleh jual burger, boleh jual kuih tiaw RM20, boleh jual ni. Adakah itu sesuatu yang senang dibuat atau tak?
Okey, buat viral ni sebenarnya dia adalah teknik kita buat konten tu macam mana. Faham. Kalau konten kita sama macam orang lain dan kita punya kurang rajin buat live, tak jadi. Faham. So benda ni yang viral ni memang dia orang hari-hari buat live. Faham. Sangat rajin. Macam kami tak suka orang nak buat live. So yang macam saya sempat buat live time tak ada orang lah. Kadang tengah buat live tiba orang datang. So saya terpaksa stop live. So dah ganggu kan. Macam yang kedai lain, kadang dia dah ada team dia sendiri. Dia dah build team dia sendiri. So kadang dia memang multitasking lah. Macam boleh buat sambil buat live, boleh buat tu. Macam saya yang paling menonjol, yang lain tak nak menonjol. Itu problem juga lah. So bila kita tak adapt dengan teknik marketing yang baru kan, sebab masa tu TikTok pun tengah up, masa tu 2023. Masa tu TikTok pun tengah up pasal makanan semua. So kita terlambat ke TikTok. Masa tu masih muka buku masa tu kita hanya kat buku-buku saja. Okey. Dekat TikTok ni sebab follow tak sampai lagi. Faham. Tak sampai lagi 1000 kan. So masalah jugalah. Sebab nak sampai tu kan senang kan buat kena ada teknik-teknik nak tambahkan follower. So bila kita terlambat untuk buat live dalam TikTok ni, so menyebabkan kita tak dapat lagi mencapai balik apa yang kita dapat sebelum innovate. Okay, so I tahu sekarang ni I lompat-lompat lah. Tak apa. So untuk saya pun orang bandar, saya pun tak tahulah, saya pun tak pernah buat kedai makanan. Betul. Yun boleh tak cerita perasaan first time apabila orang buat benda-benda macam tak bagus lah dekat kedai Yun? Apa perasaan Yun? Apa perasaan Ahmad? Okey. Sebenarnya sebab kami berkawan dengan semua orang. Okey. Kami berkawan dengan semua orang. First time apabila orang buat, macam mana perasaan? Macam mana sebab Ahmad terdetik kata ada orang buat lah? Okey, sebenarnya sejujurnya kami tak tahu ada orang buat kat kedai kami. Tak tahu sebab tak perasan, ingatkan hanya sekadar kita sangat husnuzon. Sebab kita semua dengan peniaga semua kita kawan dengan baik. So maknanya kedai ramai orang, tiba-tiba satu hari tup kosong. Macam tu. Dia kosong terus. Ada orang tapi kadang ada yang kata yang kedai tak buka. Kadang kalau Grab tu tak tahu ada kedai kami. Nanti kedai kat mana? Padahal kita dah bagi lokasi dah cakap lah. Dia macam tak nampak kedai tu. So, tak nampak tu maknanya kedai memang tak tahu dia tak gaib. Perasan ke apa. Mungkin dia tak perasan kot sebab tapi macam mustahil sebab kami kat kedai kami ada signboard. Ada signboard besar, signboard besi lah kita buat. Siap dengan signboard besar signboard besi, lepas tu macam-macam kat kedai kita buat. Beza lah. Sampai kita ambil gambar. Sebab kita kat situ ada 2 blok. Blok A, blok B. Kami ni blok B. Blok A tu tutup sebab yang blok A ni macamnya buat sarapan. Kami blok B. Faham. So dia macam food court lah maknanya. Yang food court. So memang mustahil lah kalau orang agak mustahil lah orang tak jumpa. Maksudnya mudah nak jumpa lah. Kalau dari luar dah nampak sebab kami je sate Minang. Kami je jual sate. Agak mustahil tak nampak. Okey. So kami tak perasan ni sebab kami tak nak langsung ada perasaan benda pelik-pelik lah maknanya. Waktu perasaan curiga ataupun bersangka buruk dengan kawan. So kita mungkin orang lain lah buat. Itu lah. Tapi itulah efek dia. Tak adalah kami sampai seteruk macam kami pernah kena KKL dulu. KKL sampai dia tak masak ni tak masak. Tapi pernah lah jadi kami masak dekat kedai tu macam mana? Kuah tu macam tak apa nak menjadi. Dia tak basi. Tapi macam tak masak-masak. So walaupun letak api, walaupun gaul, walaupun kacau memang kadang suddenly hanyut, suddenly kita pelik. Itu kami semua lagi sebab kami tak nak sebab kami tak nak ambil pot lah maknanya. Sebab kami tak ada isu pun dekat sebab kami niaga yang baru tu. Tapi dalam kelamaan lepas kami dah keluar baru dapat tahulah rupanya jiran kami tak tahu lah ni orang cerita sebab orang nampak bukan kami yang tuduh. Dia nampak macam tu lah. Tu yang kita So sekarang ini lepas Ahmad dah berpindah dari bisnes makanan pergi ke bisnes merawat, adakah
kenapa? Apa yang trigger Ahmad tukar dari makanan fokus kepada rawatan? Okey, sebenarnya yang rawatan ni kami dah buat awal dulu sebelum niaga makanan. Okey, dah buat dulu. So maknanya kita dah niaga rawatan ni dah lama dah. Cuma bila tempat baru ni lain pula dia punya game. Tak faham. Maksudnya kami ada dua bisnes lah masa tu. Faham? Makanan pun buat, rawatan pun buat. Bukan ke letih? Memang letih tapi terpaksa sebab nak survive kan. So maksudnya kami punya main masih lagi rawatan sebab income rawatan masih lagi melebihi daripada. Okey. Cuma nak tanya. Kalau buat dua bisnes, adakah ianya mitos kalau buat dua bisnes maknanya kaya? Adakah itu mitos ke atau reality? Okey. Dia depend pada macam mana cara kita mengendalikan bisnes tu. Okey. Macam kita conduct bisnes tu. Kalau kita buat ini ala kadar, memang hanya sekadar macam macam kita bekerja dan kita buat part time. Jadi macam itulah. Tapi bila buat sungguh-sungguh, bila contoh dia start dengan bisnes contoh dia start dengan bisnes makanan F&B. Okey. Sampai dah mencapai income 50,000 ke atas. Okey. Then dia buka yang niche lain pula. Okey. Biasanya dia boleh capai, cuma mungkin nak cepat nak terus kaya tu tak jugalah. Faham. Tapi kalau dia memang bijak urus, pandai urus, memang boleh kaya. So okey. So sepanjang berapa tahun Ahmad buat bisnes? So saya start bisnes lebih kurang lah 2014 sampai sekarang. Okey lah, 10 tahun lah. Dalam 10 tahun 11 tahun. Okey, 11 tahun. Berapa tahun Ahmad boleh kata memang up? Berapa tahun Ahmad boleh kata down? Berapa tahun Ahmad boleh katakan memang tak gerak mana-mana? Okey. Senang kata sebelum COVID memang kita tengah build up. So berapa tahun tu? Berapa tahun lah? 2014 sampai 2020. 5 tahun lah? 6 tahun. 6 tahun. So memang up lah. Memang 6 tahun adalah waktu prime kami. Okey. So bila COVID, itulah waktu paling terendah. Faham. Terendah tu pasal COVID. Tidak tadi. Tak apa. COVID lah terendah. Okay. Sebab tak boleh buat apa-apa. Then after COVID kami macam start zero balik. Kosong. Faham. Sebab segalanya berubah. Sistem berubah, cara teknik marketing berubah, semua berubah. So dia macam reset balik. So ibarat kami ni macam zero balik lah. Macam ibarat 2000 kita boleh start niaga 2023 Okey. 2022 akhir tahun kot. Okey. Ibarat itu adalah macam tahun pertama kami niaga. Wow, that means you start from zero. That means zero so duit yang you guys kumpul untuk 6 tahun semua habis masa COVID. Habis masa COVID. Oh man. Tapi itulah dia. Ahmad tak terasa ke, tak terdetik ke macam pergi kerja ke atau apa perasaan? Jujur saya cakap, semasa saya buka gerai, saya masih ingat bangun pagi-pagi, pergi ke pasar sampai pukul 10, pukul 11 pagi. Lepas tu kita kena masak pukul 11 pagi sampai pukul 2, pukul 3. Lepas tu pukul 3, pukul 4 kita kena pergi kat gerai. So dia seolah-olah kita kerja 12 jam hingga 16 jam. Ya, betul. Lepas tu, jujur saya cakap, untung bersih kadang-kadang dapat, kadang-kadang untung bersih kita RM10 sahaja. Betul. RM10 sahaja. Lepas saya buat 1 bulan, saya kata, "Woi, bisnes ni keras." So, macam mana Ahmad kalau hari-hari yang tak ada motivasi, macam mana Ahmad binakan semangat tu? Okey, bina semangat lah. Sebenarnya saya bersyukur sebab ada isteri saya lah. Okey. Sebab yang kepala bisnes ni wife saya kan. Faham. So dia yang start bisnes ni. Faham. So saya kira pembantu lah. Faham. Cuma saya gunakan kelebihan saya daripada segi technical operation. So saya gunakan skill tu dalam bisnes. Wife saya dia lebih pakar dalam marketing. Dalam macam kita customer service. So kita gunakan kelebihan masing-masing lah. So bila mana saya down, dia yang sedangkan saya. Faham. Bila mana saya down, saya upkan dia. Faham. So kita saling ni lah. Saling bantu-bantu daripada segi emosi, daripada segi pemikiran. Faham. Macam itu yang kita buat. Sebab kalau anda kata saya seorang, kemungkinan akhirnya saya akan kembali bekerja. Saya pun cepat gila betul. Sebab saya punya
best family bukannya family business. Ya, and I sebagai lelaki kan, I sebagai lelaki, kalau I tak boleh tak boleh provide untuk family, oi, tak tahulah bro. Oi, gila, I boleh jadi gila lain. Sebab masa tu tak keluar lagi istilah beras lelaki apa? Macam mana? Beras kita beli. Belum lagi. Dia tak keluar lagi statement tu. Lain. Sekarang ni dah lain kan beras kita beli. Beras kita beli sama. Sebenarnya. Kecuali jarang kita nak dengar pasangan suami isteri yang hanya suami je bekerja. Ada, tapi jarang sangat-sangat. Normally memang kita akan dengar memang suami isteri akan bekerja lah. Normally memang macam tu yang kita akan dengar. Especially di zaman ekonomi yang sangat mendesak ni. Mendesak dan semua naik. Benda ni memang inilah keadaan ekonomi yang kita terpaksa hadap lah. Sama ada kita bisnes ke, berniaga ke, bekerja ke, kita hadap benda yang sama. Cuma cabaran masing-masing lah. So macam ni kita nak adapt ikut kemampuan dan ilmu yang kita ada. So kita boleh build up ilmu dengan abang Nan. Wah, thank you. Wah, thank you.